hadapan. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga. Berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pejuang, marilah ke hadapan. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga. Berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Berjuang marilah ke hadapan. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga. Berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Hentikanlah penderitaan dan juga kezaliman. Kembalikanlah keamanan di bumi ambiar. Berdoa kepada Ilahi agar Palestin akan merdeka kekal sentosa selamanya. Para pejuang, marilah ke hadapan. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga. Berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Kerana Allah kita marah. Kerana Allah kita marah. Assalamualaikum. Suara okey tak? Tak Fida? Okay, clear. Dah cukup. Clear. Bolehlah pelan-pelan. Dah ramai kau orang ada. Tak buah. Dan. Tapi dah Oh, dah ni open dah. Dah sampai kot. Mungkin tengah asar lagi kot. Dekat. Itulah. Eloklah kita ni. Pasanglah 1-2 lagu lagi. Itulah. Anis.
Jadi taruhan tanpa belas kasihan. Anak-anak kecil dibunuh kejam. Berapa banyak lagi ratapan dunia ini tertuju hingga kalimatmu terhunjam. Takbirmu bergema, tasbihmu bergelora, berkumandang megah di bumi merdeka Gaza di Palestin. Pertama, Aqsa matlamat kami. Kedua, syahid idaman kami. Ketiga, membantu bersama kami. Keempat, tanah ini milik kami. Di tanah ini tersimpan cerita. Nyawa jadi taruhan tanpa belas kasihan. Anak-anak kecil dibunuh kejam. Berapa banyak lagi ratapan dunia ini
أمواتا يا أمي فلا تحزني يا أمي بل افرحي بل افرحي على أني استشهدت في سبيل الله. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا لا عياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة
أطفال أديتوا فرض وسنة، أطفال أديتوا فرض وسنة. لا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، علمتونا شو معنى الرجولة. علمتونا شو معنى الرجولة. لو يعطونا الدنيا ومالا لا ما تنسينا، لا لا بلادي ودمي كرمالا من غير فلسطين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan pada kita pada petang ini untuk kita bersama dalam satu program yang mana program ini adalah merupakan satu talk ataupun kita beri nama sebagai program Kasih Palestin Talk with Profesor Dr. Kamruzaman Yusof, yang mana kita pada petang ini kita akan membincangkan dan juga kita berkongsi penerangan dan juga pencerahan berkaitan apa isu yang terjadi di Palestin. InsyaAllah untuk petang ni kita menjalankan format pelaksanaan. Yang pertamanya 30 minit yang pertama kita akan serahkan kepada Prof untuk Prof membicarakan berkaitan isu Palestin dan juga konflik dan juga sejarah berkaitan apa yang terjadi di Palestin. Dan kemudian kita akan beri peluang 3 minit selepas tu untuk pada pihak penganjur untuk sampaikan pesanannya, dan seterusnya 30 minit seterusnya untuk menjawab soalan-soalan yang utarakan oleh para penonton, di mana kita akan cuba untuk menjawab keseluruhannya, dan sekiranya tidak mampu kita akan cuba jawab yang mana yang mampulah kan. Dan seperti maklum, Prof agak sibuk kebelakangan ni dengan pelbagai jemputan untuk isu-isu berkaitan tentang Palestin. Dan program ini adalah anjuran Al-Abrar Generation Society ataupun AGES Malaysia, sebuah NGO pendidikan dan juga kebajikan, yang mana kami pada kali ini kami bersama dalam kempen Aid for Palestine yang menghimpunkan lebih daripada 100 NGO yang bersama untuk kita mencari dana untuk kita membantu saudara-saudara kita di Palestin. Dan sebelum kita serahkan kepada Prof, suka saya untuk memberi sedikit latar belakang Prof, yang mana mungkin kebanyakan daripada kita telah mengenali Prof, tapi kita akan cuba kongsikan sedikitlah latar belakang berkaitan tentang Prof. Nama adalah Kamruzaman bin Yusof, lahir pada 20 Julai 1961 di Kuala Terengganu. Mempunyai pelajar Kolej Islam Kelang Selangor dari 1979 hingga 1980. Kemudian melanjutkan sarjana muda di pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1981 hingga 1985, dan kemudiannya menyambung sarjana persuratan di Universiti Edinburgh, UK dari tahun 1986 hingga 1988. Kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di universiti yang sama dari tahun 1991 sehingga 1995. Dan Prof juga memperolehi diploma lanjutan Bahasa Arab dari Institut Bahasa Arab Damascus, Syria. Dan Prof telah berkahwin dan mempunyai 8 orang anak, yang mana anak dia seperti sahabat-sahabat mungkin ada yang mengenali Nadir Al-Nuri, iaitu CEO Cinta Gaza Malaysia, dan juga Musa Al-Nuwairi, CEO Cinta Syria Malaysia. Okay, yang mana keluarga Prof amat dekat dengan isu-isu di Palestin, Syria dan juga Asia Barat.
dan bersesuaianlah dengan kepakaran Prof di dalam politik Asia Barat moden. Dan kini Prof merupakan profesor di Akademik Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemasyarakatan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Dan tanpa membuang masa lagi, dengan ini kita menyerahkan slot ini kepada Prof untuk membicarakan berkaitan Palestin dari sudut sejarah dan juga konflik. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya okey ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dikasihi dan hormati Al-Fadhil Ustaz Firdaus sebagai moderator program kita pada petang ini, mewakili Al-Abrar Generation Society Kuantan. Betul ya, Kuantan ya? Yang nama ringkasnya ialah AGES Malaysia. Ahli-ahli jawatan kuasa AGES, para pendengar dan penonton yang dikasihi dan hormati sekalian. Pertamanya kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya pada petang ini dapat kita berkumpul. Petang ini petang Ahad. Orang Kuantan dan di banyak tempat mereka tidak bekerja. Tetapi di Johor, Terengganu, Kelantan oleh kerana kami bercuti pada hari Jumaat, maka hari Ahad kami kerja. Jadi tak ada masalah untuk nak buat program pada hari Ahad, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan hormati sekalian, saya diberi masa kira-kira 30 minit untuk membincangkan tentang konflik yang berlaku di Asia Barat yang membawa kepada konflik yang terakhir. Maknanya kita akan melihat beberapa perspektif daripada konflik ini, daripada mana asal usulnya, puncanya, dan bagaimana ia boleh berlaku pada masa kira-kira 11 ataupun 12 hari yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan sekalian, suka kita ingatkan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah agama Islam. Itulah yang dibawa oleh Nabi Adam, itulah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak dapat kita nafikan. Itu yang paling penting untuk kita faham. Supaya jangan kita melihat perspektif yang ada pada masa ini terpengaruh dengan mainan media massa dan juga mainan kononnya Islam ini yang memulakan peperangan dan pergaduhan. Orang Islamlah yang paling kuat bergaduh, berperang, fundamentalis, teroris dan sebagainya. Sebenarnya apabila kita melihat kepada dua lagi agama yang lain yang berkembang selepas daripada agama Islam dipesongkan, maka dua agama ini, agama Yahudi dan juga agama Kristian, kedua-dua agama ini masing-masing mempunyai pelbagai masalah. Saya boleh sebut sebagai mempunyai masalah. Apa masalah yang paling besar? Masalah yang paling besar ialah mereka tidak berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Apabila datangnya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, dia membawa beberapa perkara yang penting yang berbeza dengan Kristian dan berbeza dengan agama Yahudi. Satu, kita dapati Islam menjadi identiti kepada seluruh manusia yang menganut kepada agama Islam. Tak kira dia itu daripada asalnya, daripada keturunan daripada penganut agama Kristian ke, ataupun Yahudi ke, ataupun Buddha, ataupun Hindu, ataupun tak ada agama, tetapi apabila mereka menganut agama Islam, mereka diajar supaya menjadikan Islam sebagai identiti mereka. Jadi maknanya, saya beritahu ya, kalau orang tanya, who are you? What is your name? Kita akan jawab, my name is Qamaruzaman Yusuf.
ismi kamarau zaman Yusuf. Kemudian soalan yang kedua yang akan ditanya, man anta, siapa anda? Kita akan sebut ana muslim awalan. Saya Islam. Saya adalah penganut agama Islam. Sebelum kita nak sebut kita ini Melayu, kita Cina, kita Jawa, kita Banjar, kita Boyan, kita Arab dan seterusnya. Memang dengan tidak menafikan bahawa orang-orang Arab mempunyai kelebihan dan keutamaan nak dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain kerana Nabi yang terakhir adalah datangnya daripada kalangan orang-orang Arab. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita berpegang kepada ayat itu, Allah SWT memberitahu kepada seluruh umat Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu kunci yang penting dulu. Maknanya identiti kita ialah identiti Islam. Kemudian barulah kita nak sebut bangsa kita, keturunan kita, dari mana kita datang dan seterusnya dan seterusnya. Berbeza dengan penganut agama yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum daripada datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang dibawa oleh agama Nabi Ibrahim itu adalah Islam, hanifan musliman, tetapi Nabi Ibrahim dikhususkan kepada kelompok yang tertentu. Itulah faham kita daripada ayat yang Allah SWT sebut walikulli ummatin rasulan. Setiap umat, setiap bangsa ada rasulnya, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran khatamun nabiyyin, agama nabi yang terakhir, dan menyempurnakan Islam yang dibawa nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam. Dengan sebab itulah dalam konteks hubungan orang Islam dengan Kristian dan Yahudi ni, kita tidak ada langsung, tak ada masalah dengan orang-orang Yahudi dan orang Kristian serta semua penganut agama lain. Kerana Islam mengajar hubungan manusia ini dalam dua bentuk. Satunya ialah hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan Islam. Satu lagi ialah hubungan persaudaraan kemanusiaan. Itulah kita nak kena tengok balik surah Al-Hujurat, kita nak kena tengok balik arahan-arahan Allah supaya mempunyai ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah ni disebut dalam ayat yang sangat selalu kita baca, selalu kita dengar dan sangat khusus. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maknanya persaudaraan pertama sekali, tahap yang pertama bersama dengan orang-orang yang beriman. Siapa yang Islam, imannya tidak sempurna, tak kuat, banyak masalah, maka dia tak masuk dalam kategori innamal mu'minuna ikhwatun. Sebab apa? Sebab dia ada syarat nak jadi mukmin, mukminah yang bersaudara, iaitu fa aslihu baina akhawaikum. Hendaklah kamu melakukan islah, nasihat menasihati, sambung menyambung. Ada yang ceramah, ada yang dengar, ada yang tukang bagi islah. Islah maknanya disebut, para ulama bila kita kata islah, islah maknanya fa aslihu baina akhawaikum ba'da, selepas daripada rosaknya pegangan agama di kalangan umat Islam. Jadi macam mana nak baiki pegangan agama itu? Mesti merujuk kepada innamal mu'minuna ikhwatun. Adapun hubungan kita dengan orang-orang bukan Islam, dia ada dua tahap dan dua bentuk. Yang pertama ialah orang-orang yang bukan Islam, iaitu selain daripada Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara, walaupun mereka juga bukan Islam, mereka banyak menentang Nabi. Walaupun mereka tahu siapa dia Nabi itu, lebih banyak, lebih maklum daripada anak beranak mereka sendiri. Tetapi oleh kerana dia pernah menerima wahyu dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul SAW pernah dihantar kepada mereka, mereka dimasukkan dalam kategori ahli kitab. Maknanya oleh kerana mereka ahli kitab, kita ada undang-undang dan peraturan yang membenarkan kita berinteraksi dengan mereka, berbeza dengan orang bukan Islam yang lain. Cuma isunya, tuan-tuan dan puan-puan Muslimin sekalian, saya sebut tadi, apabila kedua kelompok ini, Yahudi dan Kristian,
apabila mereka tak dapat apa yang mereka nak dan tidak disahkan, tidak dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah timbulnya pergaduhan. Itulah timbulnya perseteruan. Itulah timbulnya konflik. Jadi konflik yang berlaku di antara orang Islam dengan Kristian dan Yahudi ini sebenarnya bukan dimulakan oleh orang Islam. Sebab orang Islam, Allah SWT dah sebut dengan jelas, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Untuk kami agama kami. Maknanya la ikraha fiddin. Kami tak boleh benarkan untuk memaksa Yahudi dan Nasrani dalam konteks perbincangan kita pada petang ini untuk memaksa mereka menganut agama Islam. Itu yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Tetapi malangnya saya sebut tadi, kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani, mereka melahirkan penentangan mereka terhadap Islam. Sama ada Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi mereka ataupun Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita nak cerita yang tu sangatlah banyaklah. Bagaimana sebagai contohnya, ya, Nabi Yusuf alaihissalam cuba nak dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Bagaimana Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, ya, yang mati dibunuh, ya, yang disikat dengan gergaji besi di belakang mereka kerana apa? Kerana nak menyebarkan ajaran Islam. Itu semua kelakuan dan amalan yang dilakukan oleh penganut agama Yahudi. Begitulah juga apabila datang Isa alaihissalam, mereka mencerca, menentang dan mempersendakan Nabi Isa alaihissalam dengan meletakkannya dengan pelbagai nama. Mengapa mereka bergaduh dan berperang? Kerana mereka tidak bersetuju dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir bukan daripada orang-orang Yahudi tetapi di kalangan orang-orang Arab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati contoh perseteruan yang sangat hebat yang dilakukan oleh orang-orang Kristian ialah apabila mereka datang cuba menghancurkan Islam melalui lebih daripada 10 siri peperangan salib. Yang itu saya tak nak bincang dalam konteks pada masa ini. Tetapi yang jelasnya ialah orang-orang Yahudi. Sebab itulah Allah SWT melabelkan mereka dengan berbagai nama. Kerana kejahatan mereka, kezaliman mereka jauh lebih kuat, lebih tinggi, lebih bersungguh-sungguh nak bandingkan dengan orang-orang Kristian. Maka tepatlah ya Allah SWT sebut dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang ini ya secara Firdaus kita nak kena cek dengan ustaz-ustaz kita lah. Apa makna lam dan nun yang diletakkan kepada orang Yahudi dan apa makna lam dan alif yang diletakkan kepada penganut agama Kristian. Orang Kristian yang tinggal di kawasan kota Jerusalem, mereka ini tidak banyak masalah dengan penduduk Islam. Yang banyak masalahnya, banyak buat ona, buat kelang kabut, celaru habis ini, ialah orang-orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi? Kerana mereka kononnya mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tanah Palestin ini adalah milik mereka kerana mereka adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang mereka sebut ya di dalam kitab Bible. Tetapi apabila Allah SWT menyampaikan wahyunya melalui Nabi SAW, apa yang disebut oleh Allah SWT, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Jadi ayat ni jelas, terang ya, seperti terang seperti bulan mengambang, terang seperti siang hari. Ya, maknanya tak ada langsung yang tidak jelas bahawa Nabi Ibrahim bukannya penganut apalah pengasas kepada agama Yahudi, bukan juga pengasas kepada agama Kristian, tetapi Ibrahim adalah penganut agama tauhid dan penganut agama Kristian. Ya,
Nabi Ibrahim adalah penganut agama tauhid dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini diterima berdasarkan kepada sejarah, Saidina Umar pergi ke kota Jerusalem bukan merampas, membuka kota Jerusalem, membawa keamanan. Tak ada lagi orang Kristian bergaduh dengan orang Yahudi. Sehingga dibuat perjanjian di antara Saidina Umar dengan penduduk tempatan. Langsung tak ada masalah. Ya. Begitu juga apabila ya datangnya Salahuddin Al-Ayyubi membuka semula kota Jerusalem, langsung tak ada masalah. Yang buat masalahnya ialah apabila orang-orang Yahudi merasa sampai masa untuk mereka kembali ke tanah Palestin. Itu dia main pakai ikut fikir munasabah saja. Dia tak merujuk pun kepada kitab-kitab yang mereka ada. Walaupun kitab itu telah bercampur di antara perkara yang betul dan perkara yang tak betul. Jadi saudara Firdaus ya, apa yang saya sebut tadi, dengan sebab itulah lahirnya satu kumpulan. Yang ini kita nak kena betul-betul faham. Yang menggerakkan penubuhan negara haram Israel ini adalah satu kumpulan yang disebut sebagai World Zionist Organization. Dan kumpulan ini, WZO ini, ya, ditentang bukan sahaja orang Kristian pun tak setuju, orang Islam pun tak setuju, orang Yahudi pun ada yang menentang apa yang dibawa oleh WZO ini. Yang itu detailnya tuan-tuan nak kena rujuk ya ke dalam ya nota-nota yang banyak dalam website. Jadi dipendekkan cerita, gerakan inilah satu, mencetuskan peperangan dunia yang pertama. Yang kedua, menjatuhkan kerajaan Turki Osmaniyah dan digantikan oleh Mustafa Kemal Atatürk yang kebetulan juga adalah keturunan daripada Yahudi. Mereka inilah yang memporak-perandakan kawasan Asia Barat dan Timur Tengah sehingga terbentuknya negara-negara bangsa disebut. Sehingga terbentuknya sebuah negara haram yang disebut sebagai negara Israel. Jadi ada orang tanya, apa pentingnya Israel? Israel adalah sebuah negara yang menjadi penampan, menjadi pusat, menjadi center kepada keseluruhan gerakan, tindakan, strategi dan langkah-langkah yang dibuat oleh pihak Barat apabila mereka nak melakukan sesuatu ke kawasan Asia Barat. Asia Barat ini kawasan yang sangat penting, sangat strategik. Satunya ialah kerana kedudukannya. Yang kedua ialah kerana minyaknya. Yang ketiga, semua pusat-pusat agama kita sebut yang besar tadi, agama Islam, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis di Asia Barat. Ya, agama Yahudi yang kita sebut tadi, ya, tembok tangisan dan tembok barat juga ada di Asia Barat. The Holy Sepulchre yang dikatakan sebagai kubur suci orang Kristian itu yang mereka percaya juga ada di Asia Barat. Kedudukan Asia Barat sangat penting dari segi strategi. Asia Barat sangat penting dari segi keagamaan. Asia Barat sangat penting ya dari segi kedudukannya dan minyak yang mereka miliki. Jadi maka dengan sebab itu, di atas alasan itulah kumpulan Zionis berjaya mempengaruhi kuasa-kuasa besar semasa peperangan dunia yang pertama untuk memastikan dia tarik telinga British, dia pergi cakap dengan Jerman, ya, dia sebut juga kepada Rusia, kemudian dia pergi kepada Perancis. Apa yang dia sebut? Dia kata supaya tanah di Palestin berikan kepada kami untuk membolehkan seluruh bangsa Yahudi yang ada di seluruh dunia kembali semula, dan mereka menjanjikan untuk menjaga kepentingan kuasa-kuasa besar ini sehinggalah pada hari, bukan pada hari ini, sehingga hari kiamat. Itu yang mereka janji. Jadi kalau tuan-tuan kita tengok kepada apa yang berlaku itu sangat menasabah dan sangat logik. Di Asia Barat, tuan-tuan dan puan-puan yang masih dan dikatakan sekalian, ada banyak lagi faktor-faktor mengapa kuasa besar ni dia nak sangat di kawasan ini. Yang pertama, apabila kawasan ini ada minyak, maka semua projek-projek besar infrastruktur, nak buat jalan, nak buat elektrik, ya, nak buat bekalan air, kawasan itu kawasan padang pasir. Nak buat segala-galanya, projeknya datang daripada Eropah. Nak jual senjata
mereka sengaja menjadikan kawasan ini bergolak bergaduh perang sama sendiri supaya mereka boleh menjual senjata. Kita tak dapat bayangkan lebih daripada 70 bilion pada setiap tahun Saudi sahaja beli senjata dan bekalan-bekalannya daripada pihak Eropah. Amerika saja. Kita boleh bayangkan bagaimana negara kawasan ini penting bagi mereka. Jadi apa yang mereka nak? Mereka nak supaya kawasan ini sentiasa bergolak, supaya dari segi alatan persenjataan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan hormati sekalian, maka selepas mereka sediakan segala background itu, segala asas-asas untuk membolehkan mereka merampas tanah Palestin. Tanah Palestin ini kalau tuan-tuan tengok dalam internet, National Geographic, peta National Geographic tahun 47, tak ada pun nama Israel. Maknanya Israel tidak wujud sebelum daripada 14 hari bulan Mei tahun 1948. Jadi apa yang mereka buat? Mereka halau keluar orang Palestin. Mereka rampas rumah mereka. Mereka rampas tanah mereka. Mereka bakar kebun, kebun anggur yang mereka ada, kebun limau yang mereka ada. Begitu juga dengan tanah yang subur yang ada pokok zaitun dan seterusnya. Itulah yang menjadi satu hikmat yang besar, tuan-tuan dan puan sekalian. Maknanya orang Islam pada masa ini tidak ada pilihan kecuali mereka mesti bersama-sama dengan rakyat Palestin mempertahankan setiap inci tanah orang Islam yang pada awalnya telah dikuasai oleh Khalifah Khalifah Umar saya sebutkan tadi. Sepatutnya inilah perjuangan dan jihad kita yang paling kuat dan paling besar. Jadi apabila ada satu kelompok manusia, kalau boleh kita ringkaskan, kita boleh buat simpulan yang mudah, dia datang rumah kita, kemudian dia rampas rumah kita, dia halau kita kalau daripada rumah kita, kemudian dia hancurkan rumah kita lepas pada dia halau kita, dia tukar nama kampung daripada kampung Berserah Kuantan kepada kampung lain, nama lain. Apa yang berlaku? Maka sudah tentulah penduduk tempatan tuan rumah tadi merasa sakit hati. Sekurang-kurangnya dia rasa tidak selesa dan dia berjanji untuk kembali semula ke tanah air mereka. Apabila Palestin nak kembali semula, lalu Israel menyediakan beberapa peraturan supaya orang Israel sahaja yang boleh balik, tetapi orang-orang lain tidak boleh balik ke tanah air mereka. Jadi kita boleh tengok macam mana perancangan yang dibuat oleh Zionis Yahudi ini, mereka bukan buat secara sembrono. Betullah, tepatlah apa yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apabila Sayyidina Ali sebut sesuatu kebatilan yang disusun dengan baik dan strategi akan dapat mengalahkan kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak disusun dengan baik dan sempurna. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi latar kepada pergaduhan, peperangan yang berlaku dalam dunia Asia Barat pada masa ini, terutamanya melibatkan negara yang sepatutnya tidak bergaduh, sepatutnya tuan rumah diberi hak dia, dan perompak, penyamun, pengganas itu dikeluarkan. Carilah rumah lain yang lebih selesa, yang lebih baik, yang lebih aman untuk mereka balik semula dan mereka tinggal semula. Jadi saya nak berhenti kat situ dulu. Saudara Firdaus, terima kasih banyak sekali lagi kerana jemputan. Kita nak tengok kok ada apa-apa soalan perbincangan yang mungkin saya boleh dengar, dan saya harap saya akan dapat memberikan jawapan setakat kemampuan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Profesor Dr. Kamruzaman Yusof di atas perkongsian itu tadi. Dan kita, sebelum kita menjawab soalan-soalan yang diutarakan oleh para penonton, kita beri peluang kepada pihak penganjur untuk menyampaikan pesanan mereka.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke suara saya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Tuan Moderator Saudara Firdaus yang berbahagia Profesor Dr. Kamaruzaman dan sahabat-sahabat penonton sekalian. Saya Arif Hashim daripada Persatuan Generasi Al-Abrar Malaysia, yang mana kami telah menggerakkan serta menubuhkan tabung sumbangan untuk kita salurkan kepada rakyat Palestin melalui naungan daripada Aid for Palestine. Dan Alhamdulillah hari ini saya akan update jumlah kutipan yang telah berjaya dikumpul sehingga ke tarikh hari ini 23 hari bulan 5 2021. Jadi Alhamdulillah setakat ini kita telah berjaya mengumpulkan sejumlah ringgit Malaysia RM5,733.94. Jadi Alhamdulillah dalam fasa pertama kami telah menyalurkan sebanyak ringgit Malaysia 3,000 kepada tabung Aid for Palestine. Dan ini adalah hasil sumbangan daripada sahabat-sahabat dan tuan-tuan para dermawan dan juga hartawan yang telah bersama-sama menyatakan solidariti kita kepada rakyat Palestin yang telah terkesan di atas peperangan yang telah berlaku baru-baru ini. Jadi hari ini saya ingin bersama-sama mengajak tuan-tuan untuk kita memberi semangat dan juga bersolidariti kepada sahabat-sahabat kita, juga saudara seakidah kita yang berada di Palestin. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyumbang wang ringgit dan harta yang kita ada untuk kita memastikan mereka di sana terus bersemangat untuk membangunkan negara Palestin dan juga menjaga Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim yang mana kita seakidah dengan mereka. Kita tidak mampu untuk berada di sana. Kita tidak mampu untuk berada di sana untuk sama-sama berperang untuk menjaga Al-Aqsa. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita mampu setakat ini adalah kita memperjuangkan dengan cara kita menyumbang. Jadi hari ini saya menyeru kepada seluruh sahabat-sahabat dan juga rakyat Malaysia, marilah kita ambil handset dan scan barcode yang berada di skrin ataupun handphone masing-masing. Kita menggunakan kaedah paling mudah tanpa perlu pergi ke bank, tanpa perlu membuka dompet, hanya sekadar tekan sahaja butang, tekan sahaja button di handphone dan teruskan transaksi, dan insya-Allah kita akan salurkan sepenuhnya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin. Kami di peringkat NGO Persatuan Generasi Al-Abrar Malaysia tiada mengambil sedikit pun sumbangan daripada puan-puan, daripada tuan-tuan. Kita akan salurkan sepenuhnya kepada rakyat Palestin yang memerlukan. Ya, perang telah tamat buat setakat ini, tapi apa yang berlaku dalam masa 11 hari, 12 hari ini cukup membimbangkan dan cukup menyedihkan. Marilah kita sama-sama menyumbang seadanya untuk memastikan apa yang kita menyumbang ini adalah akan menjadi saksi kita di akhirat kana. Saksi baik berada kita bila mana kita berada di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan apa yang kita sumbangkan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya serahkan kembali kepada saudara Firdaus selaku moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Arif Auzan bin Hashim selaku wakil daripada AGS Malaysia di atas perkongsian itu tadi. Dan seterusnya kita teruskan pada slot sesi soal dan jawab. Dan kami juga masih lagi menerima soalan. Setakat ini kita ada dalam lebih kurang 3 ke 4 soalan, insya-Allah. Dan kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Boleh, Prof? Ya, boleh. Saya tutup cam sebab apa ni nampak macam line tak berapa bagus. Okey, baik. Okey, kita yang pertamanya soalan daripada Ibnu Abdul Muluk.
Okay. Dalam masa terdekat ni, kita rakyat Malaysia agak lantang mengutuk perbuatan Israel Zionis yang bukan sahaja kejam tapi mungkir janji. Namun adakah perkara tersebut akan memberi kesan buruk terhadap rakyat Malaysia, khususnya penganut agama Islam serantau umumnya? Nak tanya semua soal, nak Okey, bagi terima tahu semua kasih. soalan? Boleh ya? Okey, boleh terus jawab. Satu-satu kot lah. Satu-satu. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus. Soalan daripada Ibnu Abdul Muluk. Tak tahu nama betul ke tidak ni kan. Ibnu Abdul Muluk. Tak apalah. Soalan yang saudara tanya ini berkaitan dengan kelantangan rakyat Malaysia. Dia koyak Zionis, koyak Israel ni telah digunakan. Saya ada dengar ucapan ini menjadi hashtag dan disebut. Ya, bukan saja orang Melayu yang sebut. Dah sampai ke negeri orang putih. Dah sampai ke Eropah, dah sampai ke Amerika, dah sampai ke Australia dan merata tempat. Maknanya apa? Maknanya berjayanya orang Melayu Islam di Malaysia ya mengutuk dengan lantang apa yang dilakukan oleh Israel Zionis. Itu kejayaan ya. Maknanya kita nak sebut macam mana beraninya orang Melayu. Sampai saya dimaklumkan banyak Facebook mereka disekat. Cancel terus. Maknanya itu bagus. Ya, jangan takut. Teruskan saja. Saya memberi sokongan 250%. Ya, nak bagi 3,000 kan dengan aku pula kena nanti kan. Sebab semuanya dimonitor oleh pihak tertentu. Okey, satu. Kita kena ingat bahawa perjuangan kita mengutuk perbuatan Israel Zionis ini bukan sahaja disokong oleh orang Islam. Jadi kita jangan takut. Dia disokong oleh hampir manusia yang faham, yang tahu tentang hak asasi manusia. Tentang dasar apartheid. Dengan kebebasan yang telah disediakan oleh. Sebab orang putih ni, orang Eropah, dia tak berpegang kepada hak asasi dalam Islam. Kebebasan dalam Islam. Mereka berpegang kepada hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB. Ya, United Nations, Pertubuhan Bangsa Bersatu. Jadi kita tengok negara di Eropah pun, ya di Britain, ya semalam pun masih lagi berdemonstrasi. Bila kita tanya dia, awak demonstrasi ni kerana apa? Awak sokong Palestin ke? Awak sokong Hamas ke? Dia kata aku tak sokong dua-dua. Nampak? Tapi walaupun dia tak sokong dua-dua, dia tak sokong Hamas, sebab dia baca Hamas ini adalah teroris, ini pun satu kejayaan labeling yang dibuat oleh media barat. Tak apalah yang tu. Tapi dia kata kami sokong, kami mengutuk Zionis kerana apa? Kerana Zionis telah melakukan perbuatan pengkhianatan, kezaliman kepada rakyat yang tidak bersalah. Terutamanya kanak-kanak dan wanita. Maknanya kita telah menang dari segi moral kita bahawa perjuangan kita ini bukan sahaja diikuti, disertai oleh orang Islam. Sebab itulah ya saudara kita ada abrar generation ni ya, kalau boleh kita sama-sama juga minta orang-orang bukan Islam di tempat kita. Kalau siapa ada yang terlibat dengan PAS sebagai contohnya, dia ada DHPP. Minta kepada DHPP menyatakan sikap mereka. Bukan kerana mereka menyokong Islam, tetapi di atas nama kemanusiaan. Di atas nama penjajahan dan kezaliman yang dilakukan oleh ya pihak Zionis yang semua orang tak suka. Sebab apa orang putih yang bukan Islam, dia tak suka, dia menentang, ya dia mengutuk Zionis ini, dia kata kerana dia tahu di kalangan orang Islam ni ada setengah di kalangan orang Islam ni yang dia tak faham tentang Islam. Maksud apa tak faham tentang Islam? Dia faham Islam ni berjuang, bergaduh, berperang. Jadi orang putih pun dia bimbang. Nanti dia nak pergi ke supermarket, dia nak pergi ke mall yang besar-besar, nanti ada orang Islam yang saya sebut tadilah, yang fahamannya tak betul, tapi dia melakukan pembunuhan yang disebut sebagai suicide bombers dan sebagainya itu, orang putih pun, orang Eropah pun takut. Jadi macam mana cara dia nak menyelamatkan diri mereka? Bersama-sama menghentak, ya, menekan dan juga ya mengutuk apa yang dilakukan oleh Zionis.
Sekarang ni saudara dan sekalian, kita kena ingat zaman moden ini, khususnya selepas daripada jatuhnya apa yang disebut jatuhnya Soviet Rusia ini, telah timbul beberapa kelompok yang baru. Dulu kalau boleh saya sebut dari segi politiknya, apa yang kerajaan buat, semua pembangkang tak setuju dulu. Sekarang ini pembangkang pun dah pandai, dia tak setuju semua. Ada yang dia setuju, ada yang dia tak setuju. Satu. Selain daripada kerajaan dan pembangkang, dia ada satu grup lagi yang saya rasa sekarang ni memang sangat kuat. Kumpulan ini dipanggil sebagai Civil Society Movement. Gerakan sivil. Yang kita ni, NGO ni, ngor-ngor semua ni adalah gerakan sivil. Maknanya kita juga mempunyai peranan yang jauh lebih besar. Kerajaan dia takut nanti kalau dia hentak kuat sangat nanti, mereka akan batuk, mereka akan tarik telinga, khususnya negara-negara Arab. Tetapi apabila the third force, NGO yang bercakap, dia tidak mewakili mana-mana pihak kecuali rakyat yang terbanyak. Jadi saya menyokong penuh, tapi kalau sedapat-dapatnya Ibnu Abdul Muluk ni cari rakan-rakan non-Muslim supaya bersama-sama dengan kita, beritahu kepada mereka isu ini bukan isu keagamaan semata-mata. Isu ini ialah penindasan, kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh satu kaum terhadap kaum yang lain. Kalau itu kita boleh lakukan, saudara Ibnu Abdul Muluk, maka itu adalah merupakan satu kejayaan. Soalan yang pertama Soalan yang kedua, saudara Firdaus, disebut Sya'ban, di manakah suara negara-negara Arab dalam konflik Palestin dan Israel? Jawabnya, tidak ada ke mana-mana. Pemimpin mereka yang banyak bersuara, satu kita boleh sebut Turki. Saya boleh sebut dengan jelas. Turki menyokong gerakan rakyat Palestin. Yang kedua ialah Iran, menyokong gerakan rakyat Palestin. Yang ketiga ialah Qatar. Yang keempat, yang terakhir ini, pada masa ini Mesir juga memainkan peranan yang penting. Lain daripada itu ada ke tak ada? Tuan-tuan tengok sendirilah. Siapa yang diam, siapa yang masih tidur, siapa yang orang kata tak sedar-sedar lagi, siapa yang lagi masih mamai lagi, itu tengok sendiri. Mengapa? Mengapa? Kerana banyak di kalangan mereka ada kepentingan. Satu lagi, mereka tak ada kepentingan tapi takut. Takut ini suatu perkara yang disebut dalam Al-Quran, saya Firdaus takut itu ada. Apa yang dia sebut? Macam mana nak hilangkan rasa takut? Allah Subhanahu Taala sebut dalam Quran, "Falyabudu rabbadzal baitil ladzi at'amahum wa amanahum min ju'." Dua perkara yang manusia takut. Satunya ialah lapar, takut lapar. Yang kedua ialah takut tak menentu. Wa amanahum min khauf. Macam mana nak atasi dua-dua ini? Falyabudu rabba hadzal bait. Hendaklah semua kamu menyembah Tuhan yang memiliki rumah ini, iaitu Baitullah dan Kaabah. Jadi jawapannya semua ada dalam Quran, cuma kita nak kena syarah sikit saja nak bagi orang semangat dan sama-sama dengan perjuangan untuk menentang Zionis. Bukan saja menentang Zionis, kalau kita menentang Zionis, standard kita sama dengan orang putih. Kita masuk satu lagi menentang Zionis dan menyokong perjuangan rakyat Palestin. Sokong saja tak cukup. Ada di depan saya ni ada Toyib Pay. Mana Toyib Pay tadi dah tak ada Firdaus. Tadi ada tanda Toyib Pay tu. Cuma terus saja buat macam ni, hantar saja, terus bayar duit. Tak payah pergi kat ATM, tak payah beratur kat CDM, tak payah nak buka app sana, app sini. Tu dah keluar pun. Saudara Ibnu Abdul Muluk dan juga saudara Sya'ban, saudara tanya soalan, kos saudara bertanya soalan RM50 bagi setiap seorang. Saudara Firdaus setuju tak? RM50 kita cas satu soalan RM50. Lepas ni tak ada dah orang nak tanya soalan. Okey. Soalan yang ketiga. Nabilah daripada Johor. Apakah two state solution
dan adakah penyelesaian kepada konflik Israel dan Palestin? Yang ini dari Nabilah, ya, saya dah jawab di beberapa tempat. Nak kena pergi kepada IP Studio, type IP Studio di dalam Facebook. Banyak dah saya bincangkan tentang two state solution. Ringkasnya, two state solution ni ada dua cadangan. Cadangan yang pertama daripada United Nations, PBB. Cadangan ini ditolak oleh semua orang. Semua orang tolak. Ya, PBB pun ada yang tolak di kalangan ahli PBB. Kemudian Israel lagi kuat menolaknya. Kemudian Yasir Arafat pun menolak. Kemudian Hamas pun menolak. Negara-negara Islam pun menolak. Termasuklah kalau saya betul kefahaman saya, yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pun menolak two state solution yang dibawa ini. Kerana apa? Banyak sebabnya. Yang pertama sekali, ya, dia nak bagi tanah yang sangat sempit dan tidak menasabah, itu satu. Yang kedua, syarat yang kedua, dia kata seluruh pemimpin Palestin nak kena datang berjumpa dengan Amerika, tanda tangan menerima two state solution dan mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang sah. Jadi titik yang ketiga inilah yang Tok-Tok Arab semua tak berani. Tak berani nak buat. Kerana apa? Kerana dia tahu kalau dia buat yang ni, maka hancurlah perjuangan mereka, kena lanyak di pemimpin-pemimpin gerakan Islam, terutamanya daripada Hamas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, selepas daripada pihak Hamas menang dalam pilihan raya tahun 2006, selepas kira-kira 10 tahun Hamas tengok, dia kata tak boleh jadi. Rakyat yang ada di Gaza ini, mereka ditekan. Kehidupan mereka sangat susah. Makanan ada tapi harganya sangat mahal. Pekerjaan, ya, terlalu sempit. Yang bekerja pun dapat $1 saja satu hari. Akhirnya mereka bincang, mereka buat keputusan syura dan semua pemimpin Hamas yang menjadi kerajaan pada masa itu bersetuju menyusun draft satu lagi disebut two state solution. Tetapi kedua-dua two state solution ni berbeza seperti langit dengan bumi. Jadi apa dia yang two state solution yang dicadangkan oleh Hamas itu, saya harap saudari Nabilah, ya, daripada Johor pergi ke IP Studio yang juga kepunyaan, ya, channelnya, stationnya ada di Johor, untuk kita sama-sama tengok secara detail, dan insya-Allah kita boleh bagi ruang yang banyak pembincangan tajuk yang lain kalau kita ada. Okey, soalan yang kedua ni saya nak jawab. Bolehkah dijelaskan bagaimana konsep ini menyelesaikan konflik? Ya, cadangan yang pertama oleh United Nations tidak dapat menyelesaikan sebarang konflik. Tetapi cadangan yang kedua boleh dijadikan sebagai batu loncatan. Sebenarnya pihak Hamas ni apabila dia keluarkan cadangan two state solution ni, dia pun tahu, ya, pemimpin Israel tak akan terima. Tetapi apabila kita offer sesuatu yang nampak menasabah dan baik, tiba-tiba orang yang kita nak offer itu dia tak nak, salahnya siapa? Inilah namanya politik. Salahnya ialah kepada orang yang menolak itu. Jadi pemimpin Hamas kata, kami dah bagi option kepada kamu. Kami dah bagi dah, ini yang kami nak bagi kepada kamu. Kamu yang tak nak. Maka itu adalah merupakan salah satu daripada strategi politik. Dan pihak Hamas pun ada sebut. Dia kata kumpulan mereka, ya, menyediakan draft two state solution ala Hamas ini. Dia kata kami akan bagi offer ini dalam tempoh 10 sehingga 20 tahun. Maknanya dia mula 2017, dia akan tamat 2027. Sebab apa dia pilih tempoh 10 tahun? Ini pun tuan-tuan nak kena tahu. Sebab dari dalam sistem al-hudnah, dalam sistem gencatan senjata, dalam sistem perjanjian, semua perjanjian yang Nabi SAW buat, para sahabat, ya, termasuklah juga sultan-sultan pemerintah selepas pada tu, perjanjian dalam Islam valid dalam tempoh 10 tahun. Selepas 10 tahun kena duduk balik, bincang balik, ya, macam mana nak buat baru ke ataupun tak nak renew lagi.
Itu pun kita nak kena tahu mengapa tempoh 10 tahun itu dipilih. Saya rasa setakat itu saja ya soalan yang ditanya tadi, dan kita yakin bahawa jika diterima maka itu adalah satu permulaan yang baik. Tapi nak terima option cadangan yang dibuat oleh Hamas ni, dia kena terima semua. Kalau tak, ya tidak akan diterima oleh pihak Hamas. InsyaAllah bukan saja dapat menyelesaikan, tetapi saya yakin lepas pada ini kehidupan rakyat Israel pun akan lebih aman. Jadi tak adalah berlaku serangan-serangan lagi. Kecuali ya pihak Israel membatalkan perjanjian yang dia buat dengan pihak Hamas. Jadi tetapi nampaknya setakat ini mereka tak mau terima. Ya kalau mereka tak mau terima, maknanya mereka yang ada masalah. Bukannya orang Islam yang menghulurkan tangan perjanjian ini. Tapi cuma kita nak kena ingat, Hamas sebut ini ya, dan Hamas sebut bahawa dia bersedia untuk menubuhkan negara Palestin seperti sempadan sebelum 1967. Pada masa yang sama juga dia dah berjanji tidak akan mengiktiraf Israel sebuah negara yang berdaulat. Wallahu a'lam. Terima kasih Firdaus, saya serah balik. Kalau ada apa soalan dipersilakan. Terima kasih kepada Prof. Boleh lagi? Ada soalan lain lagi? Ada. Daripada daripada Ahmad Julaibib. Maaf Prof, boleh Ana minta pencerahan sedikit tentang apa yang berlaku ketika solat Jumaat di Al-Aqsa apabila jemaah menyerang khatib yang merupakan mufti Al-Quds. Ana kurang jelas apa yang berlaku. Ana Anik dari Selangor. Okey, terima kasih saudara Ahmad. Ya. Pada hari Jumaat yang lepas, jam 2 pagi, gejatan senjata diisytiharkan dengan penuh semangat. Jadi Arab ni dah bangkit semangatnya, ya mereka pun berkumpul di beberapa tempat, kononnya baru nak sambut raya lah. Macam itulah. Ya, sudah hari yang ke-10 raya. Tetapi oleh kerana mereka diserang dan sebagainya, tak sempat nak beraya. Jadi kita nampaklah mereka keluar beramai-ramai dengan sama-sama bertakbir. Ya, kerana apa? Kerana nak menyambut hari kemenangan dan menyambut hari raya Aidilfitri. Itu yang berlaku. Apabila tengah hari khutbah dibaca oleh Tok Khatib di situ, ya saya tak pasti sama ada mufti Al-Quds ataupun Tok Khatib yang bertugas di Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba Tok Khatib berkenaan tidak menyebut dengan jelas bahawa genjatan senjata ini dan peperangan ini adalah peperangan yang melibatkan seluruh penduduk Palestin, terutamanya pejuang-pejuang Brigade Al-Qassam daripada Gaza. Jadi seolah-olahnya dia memperkecilkan apa yang telah dilakukan. Sedangkan kumpulan itulah yang banyak menyemarakkan semangat dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa walaupun kedudukan Gaza dengan Masjid Al-Aqsa itu jauh. Jauh tu maknanya 60 km. Ya. Daripada Kuantan nak pergi ke mana tu? Kuantan nak pergi ke Pekan ke? Tak sampai Pekan kan? Ataupun mungkin Kuantan nak pergi ke Maman je kot, jauh sikit je. Itulah masalahnya. Bila kita pun nak kena tahu, bila orang tengah semangat, tiba-tiba kita menidakkan peranan yang dimainkan oleh kelompok terutamanya Hamas dalam perjuangan ini, maka para jemaah Arab inilah perangai masalah dia. Bila dia marah, dia tak kira orang sedang sembahyang Jumaat ke, sedang baca khutbah, terus masing-masing menerkam dan nak tangkap Tok Khatib itu. Maka apabila dah begitu berlaku, maka pihak pengurusan Masjid Al-Aqsa terpaksa panggil polis. Polis yang ada ialah polis daripada Israel. Maka polis Israel masuklah beramai-ramai menyuraikan pergaduhan itu. Jadi maknanya ada orang silap faham bahawa baru gencatan senjata, baru
tak sampai 10 jam tiba-tiba berperang balik. Bukan berperang balik. Ya, tentera Israel masuk puncanya kerana berlaku sedikit salah faham yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita nak salahkan, kita nak salah kat siapa tu? Ya, kalau kita nak salah, mungkin kita boleh salahkan kepada ya pihak tertentu lah. Ya, pihak pengurusan dan pentadbiran khutbah yang keluarkan khutbah Jumaat tu, apa pasal engkau lari daripada tajuk yang sebenarnya selepas daripada kejayaan telah ditempa oleh pejuang-pejuang Palestin mempertahankan kota Baitul Maqdis walaupun mereka berada di Gaza. Wallahu a'lam. Ada soalan lain lagi? Ada. Sekejap ya. Tak apa, silakan apa ni aku tahu. Lagi lambat dia tanya soalan, lagi banyak kita charge dia. Kena masuk dalam Toyib Pay. Daripada Rahid Rashid. Saya Rahim dari jauh panjang konflik 11 hari baru-baru ni, rasanya tiada kedengaran suara dari Mahmud Abbas, wakil dari Fatah. Apa pendapat pandangan Prof? Ya, memang tak ada langsung. Mahmud Abbas pun tak ada, PLO pun tak ada, Fatah pun semua tak ada. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Dia tak tahu macam mana cara nak selesai. Kerana dia tak faham ya dengan jelas tentang macam mana cara yang terbaik untuk nak selesaikan isu ni. Kerana dia berada di persimpangan. Apa yang saya sebut persimpangan? Mahmud Abbas ini menggantikan Yasir Arafat. Bila Yasir Arafat tanda tangan Oslo 1 dan 2, ya, apa yang dia dapat? Dia dapat ialah ya apa ni dipanggil tanah sekangkang kera, ibu negaranya, ya negara disebut Palestinian National Authority itu yang diberi oleh Israel itu, yang mereka dapat itu, yang mereka dapat ialah beberapa keping tanah sahaja, sikit je yang dia dapat. Itu satu. Jadi apabila perang ini melibatkan penduduk Gaza, kalau perang ini melibatkan Gaza sahaja, ya saudara Rahim ya, memang saya yakin Mahmud Abbas akan bertempik, akan bersorak minta, dan mungkin tak kena gaya dia juga mengisytiharkan bahawa Hamas adalah gerakan teroris. Tetapi pada kali ini, inilah kelebihan yang Allah SWT berikan. Kerana isu ini berlaku pada malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Umat Islam sedang bersedia beriktikaf, tawaduk, nak menghabiskan 10 yang terakhir, qiyamul lail, nak cari Lailatul Qadar. Tiba-tiba pihak tentera Israel masuk dan nak menghalau mereka semua. Selepas daripada itu, dicantumkan lagi dengan isu perampasan tanah di Sheikh Jarrah, campur lagi kerajaan Benyamin Netanyahu yang sangat tidak stabil. Jadi semua ini saudara sekalian menjadikan penduduk Arab yang tinggal di tebing barat, ya, yang tinggal di tebing barat. Kalau dulu kalau berperang lawan dengan Gaza saja, orang Gaza saja yang susah. Sekarang ni tebing barat penduduknya bangkit. Penduduk tebing barat ini sebenarnya majoriti mereka tak suka kepada Mahmud Abbas. Tetapi apabila berlaku macam ni, mereka menentang Mahmud Abbas dan juga mereka menentang pihak Israel. Jadi apabila Mahmud Abbas tengok keadaan macam tu, maka sudah tentulah dia rasa kecut, dia rasa takut. Dia nak sokong yang mana? Dia nak sokong Israel, maka sudah tentulah nanti rumah dia pula kena humban, ya kena hentam, ya kena baling dengan batu. Dia nak sokong gerakan rakyat, sudah tentulah dia nanti akan dijatuhkan hukuman oleh pihak kerajaan Israel yang dia tanda tangan, yang dia bersekongkol dengannya sejak daripada lebih daripada 20 tahun yang lalu. Jadi saya rasa dengan sebab itulah dia ambil satu tindakan yang kononnya baik tetapi memberikan suatu kesan yang sangat besar kepada perjuangan PLO dan Fatah selepas pada ini.
Selepas pada ni orang tak percaya lagi dah. Dulu dah tak percaya di tebing barat, tapi sekarang lagi teruk. Dia punya rating dia turun dan insya-Allah kita harap apabila berlaku pilihan raya di tebing barat akan datang, maka Hamas akan berjaya menguasai tebing barat dan seterusnya berjaya menguasai Palestinian National Authority dan menggabungkan sistem pentadbiran politik di antara tebing barat dengan Gaza. Kalau ini dapat dilakukan, maka sudah tentulah ia memberikan satu kejutan yang amat sangat. Bukan sahaja kepada Amerika, tetapi juga kepada pemimpin-pemimpin besar dunia yang katanya mungkin tak boleh harap lagi kepada gerakan PLO dan juga gerakan Fatah. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Soalan last. Yang terakhir. Ini RM100 ni kena bayar. Okey. Ada lagi tambahan? Tak apa, kita jawab yang ni dulu. Tak apa, kita jawab. Tak apa, dua boleh. Okey. Daripada Yazid Azmi. Ada impak ke bila berlaku sokongan bermusim dan berkala? Sokongan dari segi sumbangan. Okey, terima kasih. Impak tak impak ni di atas kita ya. Saudara Yazid ya. Kalau kita rasa hangat-hangat tai ayam ataupun kita rasa Melayu mudah lupa, sekejap sajalah. Jadi maknanya kita boleh andaikan kalau kita buat macam ni, ya, 2 minggu ni seronoklah orang Palestin. Kerja pun tak teruk, makan pun ada orang bagi, sekolah dicantikkan dan macam-macam. Tetapi apabila sampai tahun depan, ya, tak mustahil berlaku perang lagi, kita pun mula fed up. Kita kata apa? Itulah orang Palestin ni. Ya, sengaja agaknya buat perang kerana apa? Kerana nak dapat bantuan daripada kami. Dah, sudah Cik Aziz ya. Jadi saya mencadangkan kepada semua NGO ni, kita ada Aegis ni, salah satu daripada NGO yang bersama-sama dengan kelompok NGO yang besar, 140 katanya semua sekali. Saya mencadangkan supaya dibawa satu cadangan kepada NGO yang banyak-banyak itu, menyediakan program sederhana dan juga jangka panjang. Apa program sederhana? Iaitu pembangunan human kemanusiaan. Ya. Maknanya ya, kita nak kena bantu mereka bawa keluar anak-anak yang cerdik, yang bagus yang ada di Palestin itu supaya dia keluar dibawa pendidikan. Jadi nak kena bincanglah pula dengan duta Timur Tengah di bawah kerajaan, ya, di bawah pejabat Perdana Menteri yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, nak kena bincang dengan dia supaya apa? Supaya kita menyediakan satu projek jangka sederhana untuk mereka supaya membangunkan Gaza, membangunkan Palestin mengikut apa yang dibawa ajaran Islam. Jadi itu projek sederhana. Jadi NGO kena main peranan satu. Yang kedua, NGO juga hendaklah terus-menerus menjadi pressure group. Ya. Kumpulkan kawan-kawan NGO daripada Indonesia, daripada Brunei, ya, kalau yang ada yang Muslim, yang tak Muslim, daripada Thailand, daripada Filipina, ya, daripada seluruh dunia, supaya apa? Supaya kita menjadi pemacu kepada usaha-usaha untuk memastikan supaya satu, peperangan tidak dielakkan. Ya, peperangan dapat dielakkan dan dibawa semua mereka ini ke meja perundingan. Ya, kita dah ada di sini. Ya, dulu pernah Tuan Mahathir buat KL Summit, maka saya rasa itu cara yang paling baik. Yang paling baik. Sebab peperangan dan pergaduhan ini tidak akan selesai. Cara yang paling baik membawa mereka ke meja perundingan. Kemudian kalau wakil Israel tak nak datang, betul lah tu. Sahlah bahawa mereka lah penjenayah yang paling besar di dunia. Mereka lah yang jahat. Mereka ialah yang zalim. Membenarkan apa yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Zaharul fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah berlaku kerosakan di laut dan juga di darat daripada tangan-tangan manusia, iaitu daripada Bani Israel. Jadi kita nak kena duduk, kena projekkan. Ya, kita mungkin tak boleh harap kepada orang Palestin nak fikir. Dia tak boleh nak fikir dah. Dia asyik sekarang ni nak selesai. Orang psikologi kata post trauma daripada peperangan itu pun mereka nak selesai, tak tahu macam mana. Boleh bantu, insya-Allah. Ya. Lepas pada tu kita boleh minta bantuan yang lebih banyak.
Ya, kita minta dengan kerajaan lah pula. Ya, sebab kerajaan nampak sekarang ni prihatin, ya. Dalam keadaan COVID ni pun dia banyak bagi duit, ya, kepada rakyat, maka kita minta sikit untuk kita serah kepada, bukan dari segi duit yang kita nampak, tetapi kalau sedapatnya juga daripada pemberian beasiswa, contohnya, menubuhkan cawangan ataupun menghantar pegawai kerajaan Malaysia ke Gaza, ya, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Gaza, ya, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, nak tolong mereka macam mana nak upgradekan dia punya, ya, infrastruktur kesihatan, dan juga bekerjasama dengan Kementerian Agama supaya anak-anak mereka terbela dan kebajikan mereka juga terbela. Wallahu a'lam. Cik Mat Firdaus, ya, terima kasih. Ada soalan seterusnya, hantar saja. Kita cuba setakat yang mampu. Sekarang sudah 6.30. Daripada Badrul Amin, last, yang terakhir. Assalamualaikum Prof. Saya Badrul dari Kuala Lipis. Mana? Ada tahu ke berkait dengan live antara rakyat Malaysia artis dengan Israel? Tak diberi peluang untuk berhujah. Jadi pada pandangan, perlu ke pihak kita terus meminta penjelasan daripada rakyat Israel mengenai isu mereka dengan Palestin. Rakyat Israel ini kita kena ingat, ada rakyat Israel yang memang ekstrim. Kelompok ni dipanggil kelompok Ashkenazim, iaitu orang-orang Yahudi yang datang daripada Eropah. Yang ini, inilah yang jahatnya, inilah penyamunnya, inilah pengganasnya dan sebagainya. Boleh letak label apapun. Satu lagi kelompok Yahudi dipanggil Yahudi yang datang daripada Sepanyol, Sephardim. Yahudi ni jahat juga tapi kurang sikit derajah dia. Kerana apa? Kerana dia dibantu oleh kerajaan Osmaniyah apabila mereka nak ditangkap oleh kerajaan Kristian. Ya, ini cerita Ferdinand dan Isabella. Ya, tak tahu ya. Ferdinand dan Isabella bila dia masuk ke Granada tahun 92, tahun 1948 dia buat peraturan. Apa dia peraturan? Orang Islam dan orang itu diberi hanya 2 option. Sama ada masuk agama, ya, Kristian semua sekali, ataupun mereka akan mati dibunuh. Maka kerajaan, ya, Sultan Bayazid yang kedua pada masa itu daripada Osmaniyah menghantar utusan buat suatu perjanjian, iaitu pertukaran penduduk. Mana-mana rakyat kerajaan Osmaniyah yang nak pindah ke negara Kristian, kamu pergi ke Sepanyol. Dan seorang dihantar, maka dia boleh mengeluarkan seorang orang Islam dan juga orang Yahudi. Daripada situlah ramainya orang Yahudi yang berasal daripada Sepanyol lari dan keluar daripada Sepanyol di banyak tempat. Antaranya mereka berada di Turki, banyak ada di sana. Mereka ada juga di Palestin dan di tempat-tempat lain. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga Yahudi ni, ya, saudara Baru Amin, ya, dipanggil Oriental, orang Yahudi tempatan yang memang ada kat situ. Yang ini setakat ini saya boleh sebutkan secara ringkasnya, secara umumnya langsung tak ada masalah dengan orang Islam. Ini ibaratnya seperti adik-beradik sebab dia dah tahu, ya, bahawa duduk bawah kerajaan Islam ni jauh lebih baik dan lebih aman. Ada satu kelompok lagi daripada yang ramai-ramai 4-3 yang saya sebut tadi, ada satu kelompok dipanggil Haredim. Jadi kelompok Haredim ni ialah kumpulan yang dianggap oleh Yahudi sebagai ekstremis. Mengapa ekstremis? Orang perempuan suaranya adalah aurat. Perempuan suara aurat, tak boleh bercakap. Dalam TV dia, dalam radio dia, tak ada pun suara perempuan. Sebab dia kata inilah aurat. Ini pandangan yang sebenarnya daripada ajaran agama Yahudi. Tapi orang Yahudi sekarang ni menganggap sebagai ekstrim. Satu. Orang perempuan kalau dia nak naik taksi, tiba-tiba driver taksi orang lelaki, dia tak boleh duduk mahram. Kerana nak menjaga undang-undang mahram. Jadi kelompok ini yang saya sebut tadi, Haredim ni, inilah kelompok yang menentang kerajaan Zionis. Kalau kita tengok dengan pakaian dia, ya, dia pakai topi ataupun dia pakai kupiah warna hitam, kemudian dia ada jambang dan janggut. Saya ni jambang pun sikit, janggut pun sikit. Ya, Ustaz Firdaus tu nampak okey sikit kan. Ya, mungkin lebih segak. Okey. Jadi apa yang mereka buat? Mereka menentang. Jadi kalau
Saudara Badrul nak tanya tentang itu, itulah kelompok yang boleh kita interaksi. Sebab kita mempunyai hasrat dan cita-cita yang sama, iaitu menentang dan kezaliman. Ya, kalau kita nak minta, kena minta dari situ. Kalau kita pergi cek anak saudara Benyamin Netanyahu, memang hampir lah kita, memang tak ada apa lah. Memang dia balonnya habis-habisnya, siang dan malam. Ya, tak sempat kita tidur. Ya, jadi kalau kita nak berinteraksi, kita juga nak kena kenal siapa musuh-musuh kita yang jahat, siapa musuh-musuh kita yang jahat juga. Tetapi degree kejahatannya adalah lebih rendah. Jadi kita nak pilih. Ya, orang Jawa kata between the two evil. Ya, di antara dua hantu ni, ada hantu yang sikit okey, ada yang hantu yang betul-betul jahat. Jangan lupa ya, scan QR code Toyib Pay untuk teruskan saudara dan saudara sekalian memberi khidmat kepada NGO Aegis kita. Saya rasa itu saja. Ada soalan lain lagi? Tak apa, kita bagi betul-betul hari ni. Jangan bagi. Ada last. Ini RM200 ni. Hanis. Okay. Hanis ni banyak duit ni. Ya, tadi dah tanya soalan. Tadi Hanis bukannya Hanis yang ni yang tanya Bukan. Boleh Baik. Atau tip Prof dah didik anak-anak. Alah, yang ini bukan saya yang buat ni. Alamak. Yang ini mak dia yang buat. Saya kais pagi makan pagi, kais petang makan malam. Jadi siapa yang nak tanya banyak hal perempuan ni jangan lupa malam ni pukul 9 malam. Ya. Dia ada program khusus di FB Live ya. FB Live Nisa Malaysia. Itu orang perempuan. Itu kalau Hanis boleh tanya kat situ, memang saya pun setuju. Saya pun nak dengar juga wanita-wanita ni macam mana mereka menyelesaikan masalah masalah rumah ya. Tidak kan? Tangga kita yang selesai. Ya, jadi masalah dalaman rumah. Yang tu saya nak serah. Ya, sebab malam ni ya saya dapat maklumat anak saya pun akan bercakap. Ya, kemudian menantu saya yang Arab tu pun akan bercakap macam mana cara dia mengurus. Wallahu alam. Dan jangan lupa ya, malam ni pukul 9 malam di Facebook Live Nisa Malaysia. Jangan lupa Anis, tadi saudara Anis berjanji RM200 nak bagi kepada Toyib Pay yang QR code-nya ada. Wallahu alam. Sekian dulu, saya nak ucap banyak terima kasih kepada pihak penganjur kerana jemput saya berceloteh pada petang ini. Mungkin ada perkara yang kasar, bahasa kesilapan dan sebagainya. Saya sebagai manusia menyusun jari 10. Kebaikan dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof di atas perkongsian berkaitan tentang isu-isu Palestin dan juga kesudian beliau untuk menjawab soalan-soalan yang diutarakan oleh para penonton dengan jawapan-jawapan yang terbaik. Dan jangan kita lupa untuk terusnya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin dengan memberi sumbangan. Dan di paparan ada QR code, jadi boleh scan saja dan terus menyumbang. Jadi sekadar itu saja untuk program kita pada petang ini. Dan terima kasih kepada Profesor di atas kesediaan beliau walaupun dengan jadual yang agak padat dengan talk-talk yang daripada pelbagai pihak untuk memberi penjelasan berkaitan tentang isu Palestin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana khusr illa alladzina amanu wa amilus tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, boleh keluar ya? La la
أطفال أديتوا فرد وسنة، أطفال أديتوا فرد وسنة. لا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، علمتونا شو معنى الرجولة. علمتونا شو معنى الرجولة. لو يعطونا الدنيا ومالا لا ما تنسينا، لا لا بلادي ودمي كرمالا من غير فلسطين. اللهم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أغث أطفال فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أجب دعاءنا.